Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kembali kita ke minggu ke-13. Alhamdulillah terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mohon ampun maaf dan minta kalau ada terkasar bahasa selama saya mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya harapkan berbaki lagi dua topik kita yang terakhir ni. Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat suatu input yang berguna lah dan boleh dimanfaatkan selepas daripada tamat pengajian ini, insyaAllah. Baik, untuk minggu ke-13 dalam subjek pengurusan firma guaman kita pada minggu ini kita akan bercerita atau berkongsikan tentang kepimpinan dan pengurusan pasukan dalam firma guaman. Bila kita bercakap tentang uh, kita nak membuka firma ataupun kita nak membuka syarikat, ini adalah antara elemen yang penting dalam kita nak memimpin satu pasukan supaya pasukan kita itu boleh berjalan uh, bersama-sama kita ataupun kita yang shop sendiri ataupun kita je yang beria sahaja seorang-seorang. Okay? So ini pun antara elemen penting juga apabila kita membuka satu firma guaman ke hadapan esok selepas daripada pengajian ini, insyaAllah tuan-tuan akan menjadi pengurus firma yang berjaya, saya doakan. Right. Okey, apa objektif pembelajaran kita pada minggu ini? Yang pertama adalah kita nak kenal dulu ciri-ciri kepimpinan yang berkesan dalam satu firma guaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu teknik pengurusan pasukan ataupun macam mana satu pengurusan yang produktif itu dapat dicapai. Yang ketiga, kita nak fahamkan pentingnya komunikasi dalam kepimpinan. Bila kita bercerita atau bila kita menjadi seorang ketua pasukan, leader dalam satu-satu tim, pentingnya komunikasi kita bersama dengan anak buah kita supaya dia atau mereka bersama-sama dengan kita dalam mencapai objektif ataupun matlamat sesebuah syarikat itu, sama ada syarikat itu nak pergi ke mana, ke peringkat yang lebih tinggi ataupun sekadar di situ sahaja ataupun dalam orang kata di negeri Pahang sahaja, terkenal di negeri Pahang sahaja macam tu, ataupun nak dikenali di luar daripada negeri Pahang ataupun sehingga ke seluruh Malaysia. Itu contoh, right? Baik. Kita tengok dulu ciri-ciri kepimpinan yang berkesan. Baik, apa antara ciri-ciri dia? Yang pertama, dia mestilah ada kejujuran dan integriti. Sebagai seorang pemimpin, tuan-tuan, leader, ketua, kita mesti ada sikap yang paling penting adalah jujur. Jujur dalam setiap apa perkara yang kita buat untuk kita um, memimpin pasukan kita, selain daripada kita nak tegakkan nilai profesionalism kita dan etika bekerja kita. Dan integriti ini sangat-sangat penting untuk membina kepercayaan klien dan reputasi firma. Bagi contoh, sebagai seorang ketua firma, manusia ni tuan-tuan, dia tidak semestinya akan terlepas daripada kesilapan. Jadi apabila kita menjadi ketua ataupun kita jadi bos, kita mesti ada satu sikap kita bersedia untuk mengakui kesilapan kita ataupun kelemahan kita apabila kita membuat satu-satu pengurusan dan pengurusan itu tidak mencapai apa yang kita mahukan. So contoh, kita buat satu keputusan dan keputusan itu tak berapa betul. Tapi staf lain nampak benda tak betul dan ada staf yang menegur kita. Jadi kita kena bersedia ataupun kita kena jujur ataupun kita kena orang kata merendah diri. Maknanya bila bila ada orang tegur kesilapan kita, bermaksud kita seorang pemimpin yang mempunyai jiwa yang besar. Maknanya kita boleh boleh menerima teguran daripada staf kita dan staf pun boleh menerima teguran daripada kita sebagai bos. Maksudnya kita boleh mengakui apa kesilapan kita apabila kita menguruskan fail dan kita boleh memperbetulkan kesilapan kita itu uh, orang kata on the spot. Tanpa kita ada menuding jari. Kebanyakan yang berlaku sekarang ni saya melihat um, ketuanya ataupun leadernya banyak yang dia mengakui kesilapan dia tapi dia meletakkan kesilapan itu kepada orang lain. Jadi kita tak nak benda itu berlaku. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan apabila menjadi seorang leader satu hari nanti ataupun bos satu hari nanti, apabila ada staff yang menegur,
kita punya kesilapan, kita punya kekurangan, kita terima teguran itu dan masa yang sama kita tanya, kat mana yang saya boleh betulkan? Kat mana yang saya perlu betulkan? So kat situ, staff akan ada rasa, okey, bos aku ni seorang yang boleh menerima teguran. Bos aku ni seorang yang boleh bertoleransi. Bos aku ni seorang yang boleh tolak ansur dan sebagainya. So kat situ kita nak jaga kita punya kejujuran kita sebagai leader. Dan yang paling utama, kita nak build kita punya integriti supaya klien-klien kita, klien yang baru datang ataupun yang sedia ada akan lebih terus percaya pada kita. Maksudnya bila kita dilantik untuk kendalikan salah satu kes, integriti kita dengan klien tu itu sangat sangat penting untuk klien meletakkan kepercayaan kepada firma kita untuk kendalikan kes di mahkamah. Alright? Itu yang pertama. Yang kedua, kemahiran membuat keputusan. Sebagai seorang leader, ini adalah perkara yang paling penting. Apabila kita berada dalam satu-satu situasi yang menekan, contoh menekan ni maknanya kes kita dah kalah, contoh satu kes kita dah kalah. Jadi sebagai sebagai kita punya pengurus owner firma, sebagai peguam yang membawa kes, sebagai orang yang kendalikan kes itu, kita mesti buat keputusan yang cepat tanpa memprejudiskan anak guam kita. Jadi uh, kita 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 akan berbincang dengan tim kita apa yang kita nak buat. Adakah kes itu kita perlu merayu atau kita perlu buat semakan? Itu kalau melibatkan kes di mahkamah. Tapi kalau melibatkan situasi atau konflik di pejabat, sebagai contoh, kita tahu ada staf A dan staf B bergaduh. Tapi pergaduhan mereka tu sehingga menyebabkan tak boleh nak buat kerja. Ada staf yang tak selesa nak buat kerja. Jadi sebagai sebagai owner syarikat, sebagai bos, kita kena mainkan peranan. Kita kena jump into the situation, bukan jump tu untuk buat conclusion, tidak. Tapi jump into the situation untuk kita mencari penyelesaian. Bila bergaduh sesama staff, nak buat kerja pun kita jadi tak happy. Sebab jadi kita kena pastikan bahawa apabila kita berada dalam satu situasi yang sangat mendesak dan situasi itu boleh mengakibatkan syarikat kita tergugat ataupun syarikat kita menghadapi masalah operasi dan sebagainya. So kita kena buat keputusan yang bijak dan buat keputusan yang tidak memudaratkan mana-mana pihak. Ini contoh yang dekat bawah saya bagi ni apabila melibatkan tarikh perbicaraan dua kes yang penting. Maknanya dua-dua melibatkan kes rayuan. Kes rayuan di Mahkamah Kuantan, kes rayuan di Mahkamah Bentong. Tiba-tiba kena tarikh yang sama. So macam mana? Mana siapa yang nak tolong pergi ke kod Kuantan, siapa yang nak pergi ke kod Bentong dan sebagainya. So kena pastikan bahawa benda itu tidak akan memprejudiskan hak mana-mana pihak. Okey? Itu yang kedua. Baik, seterusnya. Empati dan komunikasi berkesan. Sebagai ketua juga, kita mesti ada apa, common sense. Common sense kepada keadaan ataupun situasi staf kita, dan kita juga kena ada satu sikap untuk bersedia untuk berkomunikasi dengan staf. Bukan bila apa-apa je datang pejabat. Bila apa-apa je datang pejabat. Tak. Kadang-kadang ada staf dia malu nak pergi ke pejabat. Maksudnya nak bukan pejabat tu. Ni maksudnya dia malu untuk masuk ke bilik bos untuk bercerita. Kadang-kadang ada staf ni dia lebih suka untuk bercerita secara open saja. Bukanlah cerita secara open yang apa-apa perkara yang tak berkenaan. Tapi dia lebih suka meluahkan secara open di hadapan staf-staf lain. Maknanya mungkin staf-staf lain boleh bantu, backup dan sebagainya. So bila bila kita ada komunikasi yang berkesan antara staff dengan bos, so kita akan mudah untuk bekerjasama. Maksudnya bila kita bagi arahan pada staff, bukanlah kita beri arahan dalam bentuk dalam keadaan ataupun dalam gaya yang bossy, tidak. Kita beri arahan kepada staff untuk menyiapkan satu-satu kerja itu dalam nada yang tegas dan orang kata terpimpin. Tegas dan terpimpin menunjukkan bahawa aku sebagai kau punya bos boleh komunikasi dengan kau secara open macam ni, tapi kau mesti hormat aku sebagai uh, leader kau ataupun bos kau. So kat situ kita kena sesuaikan dengan keadaan. Arahan kita mesti jelas dan kita mesti ada communication dua hala supaya tidak ada berlaku salah faham. Contoh penyediaan untuk dokumen-dokumen kes rayuan dan sebagainya. So kena pastikan bahawa peguam kedua, ketiga dan keempat kita faham arahan yang kita nak berikan kepada mereka. Alright?
Baik, yang keempat. Baik, yang keempat ni yang paling utama adalah kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Yang ini kita kena pastikan bila kita jadi peguam, kita memang kita work hard. Tapi ada satu lagi yang tuan-tuan kena terapkan dalam fikiran tuan-tuan. Menjadi peguam, aku mesti work smart. Bukan work hard semata-mata. Dia mesti jalan bersama. Work hard dan smart, dia mesti jalan bersama. Work hard ni maksudnya kita mencari, kita pergi cari kes dan sebagainya, dan dapat kes bawa pula lagi pejabat untuk kita menyediakan trading dan sebagainya. Tapi satu lagi adalah kita mesti work smart. Work smart ni maknanya kita nak selesaikan satu kes itu dengan cara yang paling mudah dan menangkan dua-dua pihak. Bukan hanya menangkan outcome kita. So kita kena work smart, kita kena tak cari solusi. Sebab tu apabila seorang peguam yang dah lama praktis tuan-tuan, lebih daripada 5 tahun dan ke atas, 5, 6, 7 dan sebagainya, 10 tahun dan ke atas, kebiasaannya tuan-tuan, uh, diorang punya cara ataupun skill mereka untuk selesaikan satu kes di mahkamah ni berbeza dengan peguam-peguam yang baru setahun dua berpraktis. Sebab saya dah melalui fasa itu. Saya dah melalui di mana 5 tahun dan ke bawah saya, cara saya menyelesaikan masalah anak guam di mahkamah dengan sekarang, yang saya sekarang ni lah, maknanya saya dah almost 10 tahun. Saya ada cara saya yang lebih memudahkan. Maksudnya saya cuba untuk memudahkan solusi ataupun masalah klien itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan sebagai contoh, kalau tengok dalam contoh yang saya bagi ni, apabila ada klien-klien itu biasa. Klien-klien ini memang takkan sentiasa pernah puas dengan kita punya perkhidmatan ataupun dengan kita punya cara kita. Sebab mereka rasakan bahawa mereka membayar. Bila mereka membayar kita, jadi dia beranggapan bahawa dia boleh buat apa saja pada kita. Jadi sebenarnya tak. Bila mereka membayar, mereka membayar kita punya kepakaran kita ataupun kita punya orang kata khidmat kita, bukan mereka bayar untuk jadikan kita sebagai orang kata macai ataupun kuli dan sebagainya. Tidak, mereka bayar atas kepakaran yang kita ada untuk kita selesaikan masalah. Jadi bila kita ada klien yang bermasalah dengan kes yang kita kendalikan, kita sebagai leader kita takkan terus salahkan staff, tapi kita akan tengok dulu. Bila klien kata, kenapa kes saya begini, kenapa kes saya lambat ni, kita takkan terus marah staff. Kita akan tengok dulu kenapa kes dia jadi lambat, kenapa kes ini jadi complicated, kenapa kes ini jadi macam ni dan sebagainya. So kat situ kita akan ada perbincangan dengan tim kita. Apa-apa pun kita akan kembali kepada tim kita. Kita kena ingat macam ni ya tuan-tuan. Klien ni datang dan pergi. Bila bila mereka cuba untuk menimbulkan rasa ketidakpuasan hati disebabkan pengenalan kes kita dan sebagainya, it's okay. Itu hak mereka sebab mereka bayar servis kita. Kita ambil mana yang kita boleh perbaiki, kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan take serius sangat apa yang klien marah kita, maki kita, biasa saja. Masa saya awal praktis tu saya memang agak saya cakap terus terang, saya memang agak ambil serius sikit apa yang klien cakap, sampai saya rasa macam kadang-kadang ada satu tahap tu saya rasa stres. Tapi bila lama kelamaan saya dah semakin hari semakin matang dalam dunia guaman ni. Apabila bila klien marah, klien tak puas hati, saya akan pujuk klien. Saya akan cuba cool down klien dan saya akan tengok kat mana sebenarnya yang miscomnya kat mana. Sebab kadang-kadang klien ni dia bukan apa, dia rasa dia bayar kita jadi dia entitled untuk kita entertain dia 24/7. Sebenarnya tidak. Bila dia bayar kita, dia bayar kita punya perkhidmatan adalah untuk kita selesaikan kes di mahkamah saja. Keluar daripada mahkamah ataupun habis dia waktu kerja, kita dah tak entitled untuk entertain mereka. Apa yang peguam-peguam buat selepas waktu pejabat, kontak klien apa semua, itu adalah servis ekstra peguam kepada anak guam. Hakikatnya tidak. Bila habis je waktu kerja, selesai je kes dia orang di mahkamah dan tangguhan telah diberikan kepada tarikh akan datang, itu setakat itu saja kita punya kerja. Itu kena faham. Jadi jangan kita terlampau apa
take serius sangat apa yang klien-klien kata, kenapa lawyer ni jarang contact saya, kenapa lawyer ni jarang bagi tahu saya. Kita bagi tahu dah dekat-dekat kes. Sebab kita ada banyak lagi kes-kes yang kita nak kena kendalikan, dan kita ada banyak lagi situasi-situasi yang kita kena selesaikan. Jadi kena fahamkan klien, memang you are my client, tapi my tugasan saya adalah bila kes puan dipanggil di mahkamah, di situlah tugasan saya yang sebetulnya, sepenuhnya. Dan kerja-kerja di pejabat. Itu sahaja. Jadi selepas daripada itu, kalau kata kita nak update klien 24 hour 7 apa semua itu, sebenarnya atas inisiatif peguam itu sendiri. Tak wajib pun sebenarnya. Cukup yang penting kat court dah settle, dekat pejabat kerja dia selesai dan sebagainya, tak ada tangguhan, that's it, cukup. So kena faham kat situ lah. Right? Alright. Seterusnya kita tengok teknik pengurusan pasukan. Okey, bila kita nak menguruskan satu-satu tim kita, kita mesti ada matlamat yang jelas. Maksudnya kita kena fahamkan dulu pada tim kita, tim members kita, apa hala tuju dan peranan masing-masing dalam pasukan. Bila saya panggil awak masuk dalam pasukan saya nak awak punya tugas begini. Awak punya kerja adalah buat buat dokumen sahaja, jangan buat benda lain. Awak punya kerja adalah untuk research sahaja, jangan buat benda lain. Faham tak? Jadi kena fahamkan pada team members kita bahawa setiap orang ada peranan dan hala tuju masing-masing untuk pastikan syarikat ini boleh berjalan dengan betul. Okay, kena bagi tahu. Kalau boleh perlu buat satu KPI. Lepas 3 bulan kita akan nilai. Setiap 3 bulan kita akan buat penilaian. Sama ada awak ni mencapai KPI ataupun tidak. Maksudnya kalau contoh kita tengok kat bawah tu. Kalau saya letakkan contoh. Biasanya kita buat contoh senior lawyer ataupun bos. Dia akan tetapkan. Setiap peguam yang ada mesti dapatkan minimum 3 file aktif ataupun file baru dalam sebulan dengan laporan kemajuan mingguan. Tapi sekarang ni kita ni agak kekurangan tenaga kerja satu, dan kekurangan dari sudut keterbatasan sumber kewangan pun satu. Sebab klien, seperti yang kita bincang sebelum ni, klien memang akan cuba mencari ataupun akan mendapatkan khidmat guaman yang memberikan harga ataupun menawarkan servis yang pada harga yang lebih rendah. Jadi kita sebagai peguam, kita kena stay dengan kita punya price tag kita. Kita kena stay dengan expected kita. Kenapa harga aku begini dan kenapa aku tak boleh naik harga klien? Sebab kita punya kepakaran kita sebagai peguam. Okay? So kena ada satu matlamat yang jelas. Kita nak dapatkan satu kes sebulan ataupun 1 bulan 2 kes dan sebagainya. Kena faham kat situ. Okay. Kedua, okay, gunakan teknologi untuk kolaborasi. Right. Maksudnya, zaman sekarang ni zaman semua orang dah ada internet, semua orang dah ada wifi, semua orang dah ada telefon Android ataupun iOS dan sebagainya. So kita kena gunakan sebaik mungkin untuk kita siapkan kerja kita. Apabila kita memilih kerja untuk work from home ataupun kita memilih untuk bekerja bukan selalu masuk pejabat. Contoh macam saya jarang masuk pejabat. Tapi saya tetap selalu akan monitor uh, staff saya, akan sentiasa update dalam grup WhatsApp office untuk tanya perkembangan. Okay, kes ni setakat mana, kes setakat mana. Saya nak tahu. Kita tak boleh biarkan sebagai sebagai owner firm, kita tak boleh biarkan sepenuhnya biar office tu berjalan begitu saja. Kita tak dekat pejabat tak apa, tapi yang penting kita nak tahu progres kerja daripada kita punya staff dan sebagainya. So kita kena gunakan segala jenis bentuk teknologi yang kita ada, kita mesti gunakan untuk kita pastikan bahawa kita punya firma ni kita boleh beroperasi dengan cepat, cekap dan berkesan. Okay. Okey, seterusnya yang ketiga, kita beri maklum balas secara berterusan. Maklum balas ni maknanya feedback lah. Feedback ni maknanya kita nak tanya klien-klien yang mungkin pernah gunakan khidmat kita, itu yang pertama. Ataupun kita
berkomunikasi dengan staf kita untuk kita tanya dia apa dia punya dapatan dia ataupun apa dia punya outcome dia, source dia bila dia dah buat kerja untuk kita. Maknanya kat sini kat mana awak punya kelemahan. On the spot kita bagi tahu. Okay, pleading awak ni dah cantik. Ni untuk staff, pleading awak dah cantik. Tapi awak kurangnya kat sini. Bahasa awak terlampau berbunga-bunga. Macam tu. Tak perlu berbunga-bunga. Bila kita buat satu penyata tuntutan, jangan buat penyata tuntutan yang terlampau berbunga sangat. Cukup sekadar orang kata straight to the point, bagi tahu terus dan sebagainya macam tu. Itu contoh. Alright? So, sangat penting ya, sebab bila kita bagi apa feedback yang berterusan, dia akan membantu untuk memperbaiki kelemahan staf kita dan dia boleh terus kukuhkan kekuatan staf kita di masa akan datang. Maksudnya, bila kita bagi feedback pada staf kita, kita kena bagi uh, satu feedback yang membina, constructive feedback, bukannya kita melemahkan dia supaya staff kita akan rasa lebih, orang kata, nak belajar, terus belajar, terus belajar dan terus belajar. Okey, baik. Seterusnya, bangunkan kemahiran dan ilmu pasukan. Sebagai leader juga kita kena pastikan tim kita ni terus berkembang secara profesional. Kita kena ada satu latihan, uh, modul latihan dalaman dari sudut, mungkin minggu ni kita kena buat pembacaan kes dan kita kena belajar untuk melibatkan staf kita ni dalam kursus-kursus ataupun seminar-seminar yang orang kata. Okey, maksudnya kita kena galakkan staf kita ni untuk join kursus-kursus atau seminar-seminar yang um, banyak dibuat oleh persatuan-persatuan peguam di luar sana dan sebagainya. Jangan takut, memang harga untuk kursus tu ada bayaran. Sebab benda ni bukan percuma. Kita nak update kita punya ilmu ni dari masa ke semasa, kita kena sentiasa join program-program yang macam tu. Bila kita join program-program dari masa yang sama, kita akan ilmu kita akan bertambah. So kita kena belajar untuk baca kes, contoh. Kena belajar untuk bincangkan apa perkembangan undang-undang dari masa ke semasa, keputusan kes yang terkini. Dan sekarang kan banyak kes keputusan yang terkini kan. Itu contoh. Okay. Okey, pentingnya komunikasi dalam kepimpinan. Apa kepentingan dia? Yang pertama, bila kita berkomunikasi dengan berkesan, pertama dia akan mewujudkan arahan yang jelas dan teratur. Apabila satu-satu leader, seorang leader yang berkesan, dia mampu apa menyampaikan sesuatu arahan dengan tepat. Maknanya biar setiap tim akan faham tugasan dan timeline dia dan apa outcome yang dikehendaki. Faham? Maksudnya kat situ kita kena pastikan, maknanya kita jadi, bila seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang pandai berkomunikasi, dia boleh bagi satu arahan yang jelas dan tepat. So kita boleh tahu apa outcome daripada arahan yang diberikan. Right? Dia bagi tahu je apa nak buat, apa nak buat. Nak buat submission dia, bila nak kena submit dan sebagainya. Benda tu penting. Right? Kedua, menggalakkan komunikasi dua hal dia. Kita sebagai bos, sebagai leader, kita perlu wujudkan satu ruang untuk teammates kita bagi maklum balas. Maksudnya apa idea dan cadangan dia bila kita mula bercakap dan kita mula mengemukakan cadangan dan sebagainya, kita nak feedback daripada kita punya team members kita. Ni maknanya kita nak, bukanlah bila kita buat macam tu, uh, kita tak boleh nak respon, boleh. Tapi bila kita buat macam tu, dia akan bagi ruang pada staff kita untuk, yelah, I respect you dan you respect I lah. Maksudnya dari sudut penglibatan pun tak adalah kita bercakap seorang. Bila kita bercerita ni, kita bercakap seorang. Tak nak macam tu. Bila kita jadi leader ni, kita kalau boleh, bila kita bercakap dengan staff, kita nak staff pun sama-sama turut join the conversation. Faham? Right? Ketiga, kita nak tingkatkan kepercayaan dan ketulusan. Bila kita buat satu komunikasi secara terbuka, dia akan membantu untuk membina kepercayaan antara pemimpin dan
dia punya team members. Dan ketulusan dalam menyampaikan maklumat ni termasuklah maklumat tentang perubahan dalam firma ataupun keputusan-keputusan yang penting ini untuk mengelakkan salah faham dan juga konflik dalaman, pergaduhan di antara staf dan sebagainya. Dan ini kita kena bagi tahu sebagai leader kita kena bagi tahu pada staf. Kalau kita ada perubahan dasar tentang pengagihan fail, staf kena bersedia. Fail ni akan diberi kepada lawyer A sebab dia power bawa kes ni. So bermula hari ini lawyer A yang akan kendalikan fail ni. So kita kena kena bagi tahulah contoh. Lawyer B dia akan bawa kes cerai dan sebagainya. Contoh sebab dia lebih power bab tu. Contoh. Okay. Right. Yang keempat, apa dia punya kepentingan dia? Yang paling penting adalah kita boleh tingkatkan semangat dan motivasi pasukan. Bila kita jadi leader dan kita boleh berkomunikasi secara positif, maknanya kita bukanlah hari-hari kita memuji staf kita, tidak. Tapi bila kita memberikan satu kata-kata yang positif seperti pujian, penghargaan dan pengiktirafan secara lisan dan sebagainya maupun secara bertulis kepada staf kita, dia akan bagi satu impak yang sangat besar kepada staff kita untuk teruskan bekerja. Maksudnya kita contoh kita kirayun kita menang dan siapa yang terlibat dalam kirayun itu adalah staff daripada unit ni daripada tim A. So kita ucapkan tahniah di satu pejabat kita bagi tahu ataupun kita buat makan-makan sikit pada kita punya tu. So kat situ staff akan rasa macam wow aku di appreciate. Bukannya staff minta duit, tak. Staff pun kadang-kadang tak adalah minta duit pun. Cuma kalau benda-benda yang melibatkan kes-kes yang besar dan sebagainya, bila menang tu dan kita appreciate tu, staff rasa dihargai. So faham tak? Baik, so kita dah sampai kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulannya tuan-tuan, dalam kepimpinan dan pengurusan pasukan ni dia adalah satu tunjang utama ataupun backbone dalam pastikan kelangsungan serta keberkesanan sesebuah pergerakan firma guaman baik dalam bidang syariah ataupun sivil. Dan pemimpin seorang leader yang berkesan dia bukan hanya sekadar dia bagi arahan dia manjang, tidak, tapi dia perlu menjadi role model kepada tim dia dari sudut aspek etika yang pertama, dari sudut tanggungjawab dan paling utama adalah dari sudut profesionalism dia sebagai peguam. Ciri-ciri contoh seperti kejujuran dan kebolehan untuk buat keputusan yang bijak, empati dan keupayaan untuk selesaikan masalah dalam keadaan yang menekan dan sebagainya akan menjadikan pemimpin tersebut ataupun leader tersebut akan lebih dihormati dan diikuti oleh anak buah dia lah. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, pengurusan pasukan yang mantap dari penetapan matlamat, penggunaan teknologi maklumat dan maklum balas yang berterusan daripada klien ataupun staff, dia boleh meningkatkan pembangunan firma itu dan akan menyokong untuk prestasi organisasi. Dan paling utama, komunikasi dalam pasukan itu adalah asas kepada semua aspek kepimpinan. Dari sudut dia menyampaikan arahan sehinggalah kita nak build trust kepada klien dan juga staff kita dan juga untuk selesaikan segala konflik. Sebab tanpa komunikasi yang strategik dan berkesan, apa-apa yang kita buat tu dia akan jadi satu perkara yang sia-sia. Alright? Baik, sebagai pengakhirannya, seorang pemimpin itu bukan hanya diukur melalui kata-kata tetapi melalui keupayaan dia menyatukan pasukan, menggerakkan visi dan menjadikan setiap ahli itu rasa dihargai dan diberi peranannya dalam pasukan. So saya harapkan dengan perkongsian kita untuk minggu ini, tuan-tuan dapat sedikit idea bagaimana untuk menjadi seorang leader yang baik dan yang berkesan dan dihormati dalam pasukan. Kalau ada sebarang persoalan seperti biasa, jangan lupa tanya terus dalam grup. InsyaAllah kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Kita akan jumpa untuk next topik kita yang terakhir untuk minggu ke-14. Saya sampai ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.